rutin kecil yang ubah hidup si Salma. Salma ni dulu jenis yang hidup ikut suka hati. Kadang-kadang simpan, kadang-kadang tak simpan. Kalau mood dia baik, dia akan simpan emas. Kalau mood dia tak ada, dia akan biarkan saja. Sampailah satu hari si Salma ni dengar seorang mentor cakap, orang berjaya bukan buat benda yang banyak, tapi buat benda yang betul berulang kali sampai menjadi rutin. Ayat tu betul-betul hentak hati dia. Dia mula sedar simpan emas sekali-sekala tak akan ubah masa depan dia. Bermula daripada itu, Salma simpan 1 bulan RM100 setiap bulan. Kecil tapi dia konsisten. Setiap bulan buat benda yang sama, beli emas dan juga simpan emas. Mula-mula rasa berat, mula-mula rasa macam tersepit. Tapi lepas beberapa bulan dia perasan sesuatu. Tanpa sedar simpanan emas dah jadi rutin, bukannya satu bebanan. Dan rutin kecil itu mula menunjukkan hasil. Hari ini dia tengok akaun, bila masa aku ada 12 gram emas? Salma tersenyum kambing sebab dia sedar bukan jumlah yang penting tapi perbuatan kecil yang diulang pada setiap bulan. Rutin yang betul kalau kita buat berulang kali memang boleh ubah kehidupan kita. Ada kawan-kawan anda nama Salma? Boleh tag dalam video ni. Untuk mulakan simpanan emas bersama Pak Pelik Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa follow, share dan juga like untuk info lain tentang emas.